Apa Singapura buat terhadap pelarian Rohingya yang Malaysia tak buat? Malaysia hari ini menampung sekitar 124,000 pelarian Rohingya. Singapura memilih jalan yang jauh sama sekali berbeza dengan Malaysia. Mereka memilih untuk tidak menerima sebarang pelarian dari Rohingya ataupun dari mana-mana negara. Sesiapa yang masuk secara haram boleh berdepan dengan tindakan di bawah Undang-Undang Immigration sebelum dihantar pulang ke negara asal. Tetapi jangan salah faham, Singapura ni dia bukanlah tutup mata terhadap krisis, tetapi mereka menghantar bantuan seperti makanan, ubat-ubatan, kemah dan juga selimut kepada pelarian Rohingya di Bangladesh. Maksudnya di sini mereka memilih untuk membantu dari jauh, bukannya menerima pelarian masuk ke dalam negara mereka seperti mana yang dilakukan oleh kita Malaysia. Singapura memilih jalan yang lebih tegas dan ketat. Satu membuka pintu, satu lagi menutup pintu. Persoalannya sekarang, antara dua pendekatan ini yang mana sebenarnya yang lebih baik untuk masa depan sebuah negara? Apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah.